Cantiklah bersih. Jom kita tengok result Wow. Aduh, ini macam kotor. Elek. Ya. Saya mau bersihkan cushion ini. Okey, ini leather punya tapi saya tak nak pakai chemical. Jangan pakai dengan chemical. Ya. Boleh, saya ada alat. You ada lah. Kita kena tengok. Aduh, betul ke? Ada alat boleh cuci leather ori. Jom. Ini barang apa ori? Ini office bag. Ambil satu office bag untuk buat apa? Oh, itu tak tahu ini alat untuk cement cushion tapi serupa dengan office bag dengan senang bawa outdoor. Betul ke ni? Hai, kita tunjuk. Nah, kalau nak steady sikit, siap dengan tori sekali lah. Atas letak office bag, Okey. bawah boleh letak body, kenapa body ke bawah. Okey. Okay. Temperature cleaner. High temperature cleaner. Ya, betul. Oh, untuk sterilization disinfect. Ini alat, dia ada 4 function. Okay, first, ada pipe untuk infect dengan air, ada user guide, gun. Okey. Dia bayang kabel besar. So, ini alat, dia ada 4 function tau. So, tengok first, dia ada air water sejuk, ada air water panas, timur dengan pause. Ini yang last pun lah, pause. Macam mana pakai? Jom, saya tunjuk First, you cari satu extension wire, penting boleh support 3000 watt atas, plug in. Masuk pipe intake ke bawah baju. Ya, ini saja. Atas market punya steamer biasa nak kena isi dengan air selalu kan. Selalu nak kena tunggu dia sejuk baru boleh buka cup, isi air baru sekali lagi, tunggu masak. Tengah-tengah ada buang masa sikit. Yang ini dia lebih senang kat dia lagi take outside. You boleh didrem dengan air pipe, didrem macam bila-bila masa. Yang ini dia habis boleh isi dengan baru, habis boleh isi dengan baru. So ini alat kan, dia kurang boleh kerja 4 jam atas. So banyak senang, dia bagus daripada steamer yang atas market tu. Cara pakai macam mana? Tadi kita salah start kan, kalau kita keluar dengan part dia kan lala atas dia asyik untuk top light kecil. So bila you nak buat interior atau exterior engineer bahagian ni time, dia asyik top light kat you. Kan? Kita ambil satu nozzle yang pendek atau panjang pun boleh. Panjang untuk cuci exterior engine bay boleh senang lah. Okay. Masuk pakai main senang. Kod saja, menang, ikut alat jam, kunci sampai dia ketat. On kan button, nak pilih remote, air panas, kita apply dengan deterjen. Kita biasa, kita tapping main dulu. Sampai 1 minit. Panas. Air. Air, ambil kain. Nantilah bersih. Okey, jom kita tengok result. Mati habis. Okay. Selepas steam, kulit dia lembut. Ya, betul. Sebelum steam, nampak? Tak tengok, tekan air. Ini nampak bertajam bergigi segi 4. Ini bulat satu saja. Ini nak cara dia, tak pakai chemical, boleh settlekan masalah kulit. Okey. Sama juga, sesiapa berminat boleh kontak dengan Antiren.